Ada lagi ke orang ceras yang tak tahu syurga makanan sedap, nikmat dan viral ni tengah berkampung kat tempat korang? Sekarang ni Food Republic tengah berlangsung dari 21 sampai 24 Mei di pekarangan Masjid Al-Mukhlisin, Alam Damai Ceras. Yang menariknya ada banyak juga makanan ringan tradisional dari China yang kita orang tak pernah nampak pun ada. Antaranya kuih pau goreng ni, ada pau daging, ada pau ayam, lembut je pau ni bila kau kunyah. Pastry dari China Muslim ni pun sedap juga, macam-macam flavor dia ada. Mahua perisa yogurt ni memang mantap. Makan roti jamu atau roti daging dia ni layan juga, dia pakai inti daging kisar, inti ayam pun ada. Mi mala ni pula memang berbaloi korang cuba, ada daging kisar dalam tu, pedas dia pun light-light gitu. Ataupun peminat mi tarik, korang boleh try yang ini, dia guna cinjang cili oil tau, rasa dia pun taklah pedas mana. Mi gandum kukus ni pula bukan sebarangan, ini makanan tradisional dari China Utara. Nampak macam kuih tiaw kan, tapi bukan dia, rasa dia pedas-pedas memang sedap. Peminat sate boleh try Jiahe Yunnan BBQ ni, ada ayam, ada daging, kita orang cukup suka. Makanan-makanan lokal tak ada ke? Ada Niha Sukiabul, ada yang nasi, ada yang ramen. Yang nak cari nasi kerabu pun ada kat sini. Kalau ikutkan ada banyak lagi makanan menarik nak tunjuk kat korang. Senang cakap, kat sini memang syurga makan. Apa kata korang datang sendiri, makan dengan tenang dan pulang dengan hati yang kenyang. Jemput datang tau.